Tapi kalau tuan-puan cakap, cikgu, saya simpan baru ada 2-3 gram, ada 6 gram. Adakah wajib saya bayar zakat? Emas ni, nak bayar zakat ni dia bukan soal kita simpan di tangan ataupun kita simpan di dalam akaun emas. Dia emas ni bila kena zakat, pertama emas tu kita punya. Dan simpanan emas kita tu mesti mematuhi 2 syarat. Pertama, simpanan melebihi 85 gram dan ke atas. Yang kedua, simpanan 85 gram tu mestilah cukup selama 12 bulan iaitu setahun. Cukup 2 syarat ni tuan-puan bermakna tuan-puan kena keluarkan zakat emas. Tapi kalau tuan-puan cakap, cikgu, saya simpan baru ada 2-3 gram, ada 6 gram. Adakah wajib saya bayar zakat? Jawapan dia tak. Kalau tuan-puan simpan tak sampai 85 gram, tuan-puan tidak diwajibkan bayar zakat. Yang wajib bayar zakat ni tuan-puan adalah mereka yang dah cukup syarat sahaja. Dan tuan-puan ingat bukan emas sahaja kena bayar zakat. Simpan duit pun kena bayar zakat. Tapi mungkin duit tak pernah cukup, jadi tak pernah fikir pasal zakat. Tiba-tiba simpan emas ni cepat pula cukup gram. Sebab naluri kita pada emas adalah untuk kita simpan. Sebab tu orang yang simpan emas ni Allah suruh keluarkan zakat, takut nanti jadi kedekut. Sebab tengok emas ni sayang nak jual, jadi duit tak mengalir dalam ekonomi. Jadi Allah suruh kita bayar zakat supaya agihan ekonomi tu jadi serata antara masyarakat. Jadi siapa-siapa yang nak saya bantu simpan emas di Public Gold ni, boleh isi sahaja beg biru dekat bawah. Nanti saya akan hubungi untuk bantu ajar macam mana cara nak menabung.